Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din ada satu lagi menu yang nak Cik Din share dengan penonton semua. Okey, hari ni Cik Din nak buat resepi ikan bakar, ikan patin bakar ya. Resepi ni Cik Din namakan resepi ikan patin bakar asam Jawa. Sebab kita letak asam Jawa dan rasa dia pedas-pedas masam. Okey, ada rasa masin hujung-hujung sikit tu. Okey. Tapi rasa dia memang sangat sedap lah. Dan sesuai untuk kita buat resepi berbuka puasa untuk hari ni. Okay? Okay, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik digunakan, jom kita tonton video ni sampai habis. Okay, inilah antara bahan-bahan dia. Okay, untuk kita buat resepi ikan patin bakar asam Jawa ni, Cik Din guna dalam 3 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, cili padi dalam 3 tangkai, sedikit belacan, sedikit kunyit hidup dan kena ada air asam Jawa lah. Air asam Jawa ni Cik Din buat pekat-pekat macam ni. Dan ikan patin ni Cik Din guna dalam 1 ekor, agak besar juga saiz dia. Dan kena kelar lah. Kelar macam Cik Din buat ni. Kelar banyak-banyak macam ni. Setelah kita cuci bersih-bersih tu, kita kelar. Untuk kita mudahkan bila kita lumur bahan perapan kita nanti, dia mudah meresap dalam kita punya ikan tu. Okey. Ni bahan yang telah Cik Din tumbuk. Cik Din tumbuk bawang merah, bawang putih, kunyit hidup. Cik Din masukkan sekali dengan belacan tadi. Okey. Dan hasilnya kita akan masukkan ke dalam kita punya mangkuk. Okey, kita masukkan bahan tumbuk yang kita masukkan dalam. Tapi kalau nak blender pun boleh juga. Jangan blender hancur sangat lah. Tapi untuk kita buat perapan ikan ni lebih sesuai kalau kita tumbuk macam Cik Din buat ni. Dia nampak ada lagi bentuk ataupun tekstur dia tu agak kasar lagi ya. Okey, bila dah masukkan ke dalam bekas ni, Cik Din nak tambah sedikit cili giling ya, ataupun cili kisar. Kita masukkan perasa dia, masukkan secukup rasa, juga sedikit garam. Okey, lepas tu masukkan air asam Jawa. Okey, kita masukkan sedikit air asam Jawa dan lebih kurang dalam 4 ke 5 sudu. Kalau masuk banyak sangat tu nanti cair pula perapan kita ni. Okey, nampak kita kacau-kacau lebih kurang macam ni lah jadi dia. Kita kacau sampai dia sebati dan kepekatan dia tu lebih kurang macam ni. Okey. Nampak tak bila dia dah siap tu, kita bolehlah kita lumur ke atas ikan kita ni. Lumur ke semua. Tu yang Cik dicakap tadi tu. Kita kena kelar banyak-banyak macam ni sebab bila kita lumur bahan yang kita lumur tadi mudah meresap ke dalam ikan ni. Sebab ikan kita tu agak besar ya. Okey, bila dah siap dekat sebelah tu, kita balikkan dia, kita lumur ke semua ke atas ikan ni. Kita kena lumurkan keseluruhan ikan lah. Okey, agak banyak ya. Cik Din buat paste ni. Tapi tak apa. Kita lumur banyak-banyak macam ni barulah sedap bila kita bakar nanti. Paste dia tu bila dah garing dah masak tu nanti sedap kalau kita makan. Okey, Cik Din lapik dengan daun pisang ya. Okey, untuk kita elakkan hangit nanti. Okey, kita lapik dan kita balut dengan daun pisang ni. Okay, dan boleh kita letak atas kita punya pemanggang. Okey, kalau tempat Cik Din panggil perangai ya benda ni. Okay, dan kita bolehlah kita bakar. Cik Din guna dapur arang yang hari ni. Okey, nampak senang ya. Dan aroma dia memang sangat sedap kalau kita guna dapur arang macam ni. Okey, dah siap sebelah tu. Kita balikkan dia dan kita bakar sampai dia betul-betul masak kedua-dua belah ya. Sebenarnya video ni Cik Din tak dapat nak siapkan. Okey. Masa ni Cik Din terpaksa keluar sebab ada hal emergency. Dan anak-anak yang tolong siapkan video ni, tolong ambil gambar, tolong bakar ikan. Memang masa ni dah hampir-hampir berbuka. Tapi anak-anak minta tolong Cik Din siapkan. Dan hasilnya jadilah ikan bakar asam Jawa yang masak tapi agak hangit ya. Tapi tak apalah. Cik Din pun syukur alhamdulillah sebabnya berjaya juga tunjuk dan videokan video ni dengan bantuan anak-anak dekat rumah. Okay, dan hasilnya inilah jadi ikan bakar Cik Din hari ni. Tapi tak apa, walaupun hangit masih sedap ya. Masih boleh makan dan boleh untuk buat berbuka. Walaupun Cik Din tak sempat nak rasa, anak-anak je yang dapat makan sebab Cik Din balik pun lebih kurang dalam pukul dekat isyak dah Cik Din balik. Memang resepi ni sepatutnya tak hangit lah. Tapi terpaksa nak buat macam mana. Benda nak jadi kan. Benda emergency Cik Din terpaksa keluar. Okay. Tapi tak apa. Janji Cik Din boleh buat video ni. Boleh tunjuk dekat penonton semua. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat
resepi ikan bakar asam Jawa memang sangat sedap. Dia sebab dia ada sos. Kita akan cicah dengan sos nanti. Walaupun dia nampak ringkas tapi memang sangat sedap. Boleh cuba buat. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Assalamualaikum.